Dia masuk titik. Ini masuk titik besar siku ke, tambah kaki ni. Jatuhkan dia. Sebab dia dah ngadak ke sana. Siku. Tu titik. Yes. Tak kisah. Nanti yang dulu. Dia dulu tak. Masuk. Masuk. Boleh. Ini satu yang kuat. Contoh kalau dia. Ni berkeras ni. Tajam. Tu pun tarik ni dia masuk dia. Naik kaki. Siku tu masuk balik. Masuk yang dari siku masuk balik. Kita tunggu tangan dia dulu. Tak, dia tak jatuh. Yang saya belajar ni. Terus. Tu ni, terus. Yang luar. Dia jatuh. Dah buat dulu. Siku pun macam repot je tu. Macam asli pada ni tak jadi sikunya lepas tu dia jadi tak apa siku tu macam tak berfungsi dia bagi dulu bagi tu tunggu tangan dia tangan dia ambil bas ni siku dia asyik kalau cek balik kalau pakai kaki tadi kena fikir dia kata tadi dia masuk pas tu itu dia pakai kaki tadi tu pakai kaki mana tadi macam ni kalau cek dia buat dia boleh dia bagi belakang senang ya tak ikut boleh tak atau tadi jangan tadi tangan gini. Ayah tadi ni. Hari. Lagi terus. Buat dia datang. Okey. Kaki gini. Gini. Ni ke. Okey. Sana. Gini. Jangan pegang tangan dia. Cepat. Okey. Okey sini. Lagi. Tepi ke masih? Ya. Ini semua dibuat. Okey, good. Tak ada. Ni. Belum.
Minta. Minta tu masuk belakang Sini je, sini. sini je, sini je. Sini je. Terus tangan dia. Turun angkat tengkuk dia. Lutut kiri, lutut kiri, lutut kiri. Lutut kanan terlonggar tak selamat. Lutut kiri tadi. Sambil melangkah. Sebab kaki awak nak tengok belakang. Cukup. Sikap. Masuk tangan, turun tangan semua dia. Turun tangan semua dia. Masuk kaki kanan, kiri. Lutut dulu, lutut. Lutut dulu. Ya. Agak tinggi sekejap. Masuk je terus. Sam. Kena. Yang tadi betul lah tu kena telinga dia tu. Sebab tak ada dia dulu dulu. Itu kau tak ada dia sebenarnya. Itu kau tak ada dia sebenarnya. Itu kau tak ada. Baik. Jatuh je lah.